Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So video kali ini kita masih berada di bab yang ketiga, Ad-Dars Ats-Tsalits, Rihlah Al-Amal, dan kita nak sambung perbincangan di muka surat 78 berkenaan dengan Al-Idhafah. Okey. So dalam video ni kita nak tengok dua benda lah. Yang pertama Al-Idhafah muka surat 78 dan yang kedua adalah Al-Arqam untuk number. Okey, kita mulakan dulu dengan idhafah. Idhafah ni secara ringkasnya adalah kata majmuk dalam bahasa Melayu lah. Okey, so idhafah ni adalah gabungan antara dua kata nama. Contoh dalam bahasa Melayu kita ada, saya bagi contoh satu, bilik guru. Okey, so kalau tidak digabungkan bilik, maksudnya bilik, guru maksudnya guru. Tapi bila digabungkan menjadi bilik guru, so bilik tu dah dikhususkan lah. Dia bukan bilik tidur, dia bukan bilik lain, tapi dia adalah bilik guru. Okay? So function idhafah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab sama. Kita nak mengkhususkan benda yang umum. Okay? Untuk kata majmuk ni lah. Okay, dalam nak menggabungkan kata nama dalam bahasa Arab ni ataupun idhafah ni, okay, kita tengok contoh dekat sini. Perkataan yang pertama adalah at-tazkirah dan yang kedua adalah at-ta'irah. So tiket dan kapal terbang. So bila kita gabungkan, kita mengkhususkan tiket itu daripada banyak jenis tiket kepada satu jenis, iaitu tiket kapal terbang. Okay. So bila kita nak jadikan dia idhafah, alright, gabungkan dua perkataan. Perkataan pertama ini kita mesti buang dia punya alif lam. So at-tazkirah, at-ta'irah, bila digabungkan tazkirah, at-ta'irah. Okay, yang kedua, contoh yang kedua, al-utlah plus dengan nahnu. So dia akan jadi utlatuna. Yang pertama, alif lam pada perkataan pertama kita buangkan, tinggal utlah. Kemudian nahnu ini adalah dhamir, tapi biasanya nahnu ni duduk depan. So kalau duduk belakang kita tak boleh guna nahnu, kita kena guna na. Sama macam yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okay, so dia akan jadi utlatuna. Alright. So dalam buku bahagian bawah kita ada dekat sini, dia bagi contoh untuk al-idhafah. Dia ada mudhaf dan mudhafun ilaih. So mudhaf ini adalah perkataan ataupun isim yang pertama, mudhafun ilaih adalah isim yang kedua, dan at-tarkib ini adalah gabungan kedua-dua isim ni lah. Okay, contoh yang pertama, ar-rihlah plus dengan amal, lawatan kerja. So kita buangkan alif lam pada ar-rihlah, jadilah rihlah al-amal. At-tasjil ad-dukhul, tasjil ad-dukhul. Al-maq'ad, anta maq'aduka. So anta duduk depan, kalau duduk belakang dia akan jadi ka, maq'aduka. Okay. So secara kesimpulannya untuk al-idhafah, idhafah ni adalah gabungan antara dua kata nama. Yang depan adalah mudhaf, yang belakang adalah mudhafun ilaih. Dan bila kita gabungkan, alif lam pada perkataan yang pertama itu perlu dibuang. Okay. So kalau contoh latihan muka surat 79, arahannya istakhrij at-tarkib al-idhafi. Keluarkan idhafah yang ada dalam setiap perkataan. Okay. So keluarkanlah dia punya idhafah dia. Right, muka surat 79 bahagian bawah, hawil al-kalimat al-atiyah ila tarkib al-idhafi. Dia suruh kita tukar kepada idhafah. So dekat sini dia pisahkan. So bila kita nak tukarkan kepada idhafah, kena gabungkan. Bila kita gabungkan, alif lam pada perkataan pertama ini kena buang. Contohnya soalan yang pertama, al-jawaz as-safar. Bila gabungkan, jawaz as-safar. Okey. Seterusnya yang terakhirlah untuk bab 3, kita nak tengok berkenaan dengan al-arqam. Okey. Saya dah letakkan dekat sini untuk nota number, kita dah belajar dalam bab 1 dan 2. Alright. So sebelum ni dalam bab 1 muka surat 23 kita belajar number 1 sampai 10. Dalam bab 2 kita belajar 11 sampai 20 dan number 10 lah, 20, 30 sampai 90. Okey, dalam bab 3 ini kita nak fokuskan bagaimana kita nak menggabungkan number. Alright. So dalam bahasa Arab, bila nak menyebut number, ada dua syarat yang kena ingat. Yang pertama, sebutan sa dulu baru puluh. Contohnya number 21. Dalam bahasa Arab kita akan sebut 1 dan 20. 54 kita akan sebut 4 dan 50. So itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setiap kali nak pindah rumah kena ada wa. Contohnya dari sa ke puluh kena ada wa. Okey. Contoh dekat sini dia bagi 21. So kita akan sebut 1 dululah. Wahid wa ishrun. 1 dan 20. So ada wa dekat tengah. 22. Ithnan wa ishrun. Sebut 2 dulu baru 20. Okey. So itu adalah untuk penggabungan number sa dengan puluh di muka surat 80.
Okey, masih di muka surat 80 bahagian bawah, kita nak tengok dekat sini cara untuk menyebut nombor ratus. 100 sampai 900. Okey. So, kolom yang pertama ini ada nombor, kolom yang kedua ni adalah dia punya kaedah, right? So, kalau nampak yang mana tulisan ataupun perkataan yang dimerahkan itu, kita kena buanglah ta marbutah. Okey, contoh saya ambil 200. Mi'ah dia akan jadi mi'atan. Okey. 300 dia akan jadi salasu mi'ah. So asal dia salasah 3. So nak jadikan 300, buangkan ta marbutah plus dengan mi'ah. Salasu mi'ah. Okey. So dari segi sebutan pula macam mana? Tadi kita dah belajar nombor sa dengan puluh, kita akan sebut sa dulu baru puluh. Contoh nombor 21 kan. Right. So sekarang kita cuba nak tengok nombor ratus. Ada sampai ratus. Contohlah saya ambil 143. So nak sebut dalam bahasa Arab, kita kena sebut ratus dulu. 100, kemudian sa 3, kemudian baru puluh 40. Okey, ratus sepuluh. So dia akan jadi mi'ah wa salasah wa arba'un. Setiap kali nak pindah rumah kena ada wa. Okey, contoh lain. Contohlah 527. So kita akan sebut 500 dulu, kemudian 7, baru 20. So dia akan jadi khamsu mi'ah wa sab'ah wa ishrun. Okey, so itu untuk number lah. Dan dalam buku latihan muka surat 81 boleh tengok untuk jawab soalan latihan berkaitan dengan number. So itu saja untuk video kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.